Ni mic menghala keluar. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Ni mic menghala ke mulut. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Kedudukan mic akan mempengaruhi kualiti audio korang. Jom aku story. Okey, contohnya korang letak dekat sini Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Sekarang ni saya tengah letakkan mic dekat kedudukan yang macam ni. So next positioning adalah saya akan letakkan dekat sini pula. Dekat collar ni. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. So korang dapat tak dengar sebarang perbezaan kualiti audio yang korang dengar melalui Osmo Freeplay ni. Next, kita nak cuba letak dekat position lain pula. Kita nak letak position mic ni, dia punya ni menghala keluar. Cubaan suara 1, 2, 3. 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 Ni mic menghala keluar. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Ni mic menghala ke mulut. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Dan sekarang ni saya nak cuba letakkan dekat belah dalam pula. Ada perbezaan tak? Cubaan suara 1, 2, 3. Sekarang ni korang tengah tengok mic. Dia punya screen tadi tu kita letak belah dalam. Cubaan suara 1, 2, 3. Ada perbezaan bunyi tak? So kalau ada perbezaan bunyi, korang boleh komen dekat bawah. So jom kita replay balik video ni. Nak dengar betul-betul ada tak sebenarnya perbezaan bunyi. Belum ada wireless mic tapi bajet tengah ciput. Boleh dapatkan Osmo Freeplay sekarang yang ada dekat beg kuning tu.